Akak dengan beberapa pekerja akak yang ada kat belakang tu, akak kata dengan dia orang, apa ni, bilik cikgu tu dah boleh kemas. Maksudnya bilik cikgu tu dah boleh kemas, kita dah boleh gerak lah. Macam tu lah. Kita dah boleh prepare to the next round. So, akak dengan seorang lagi pekerja akak lah, lelaki nama dia Aiman lah. So, jalan lah. Kita orang berjalan pergi ke tempat guru tu tadi. Okay, sebelum kita nak buka pintu kaca tu, pintu kaca macam tinted tau. So, kita boleh nampak dalam. Dia tinted kerajaan. Tidaklah terlalu gelap. Dia mengikut spek lah. Bila buka sliding door tu, kita orang dua-dua, akak dengan Aiman ni, pandang masing-masing. Sebab, nak tahu kenapa? Dekat dalam tu, tak ada orang. Kau bayangkan, satu saat sebelum tu, beberapa saat sebelum tu yang kita buka pintu tu kan, ada nampak reflection orang di dalam. Tapi bila buka, yang ada hanyalah pinggan yang ditinggalkan dan juga cawan lah. And yang lagi scary je, hanya ada satu cawan dan juga satu pinggan. Kita orang dah tengok dah masing-masing. Merembang tak payah cakap lah. Berlarilah keluar daripada kawasan tu.